Salam sejahtera semua. Untuk hari ini kita akan membincangkan dalam video ni soalan 1, 2 dan juga 3 daripada trial negeri 9. Baik. Pertama sekali, untuk arahan soalan nombor 1 adalah 4 kata kerja pasif. Senaraikan dan binalah satu ayat sendiri untuk menguji kefahaman, tunjukkan kefahaman lah. Okey, sebelum tu kena tahu apa itu kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini merupakan hasil daripada proses transformasi ayat aktif kepada pasif. Baik. Okey. Yang pertama sekali adalah Ali bertugas di pekan itu sejak setahun yang lalu. Dia sering teringat oleh ibunya. Okey, teringat. Teringat oleh ibunya di kampung sejak ayah Ali ke Malangan jalan raya ibunya berharap agar Ali bercuti dan pulang untuk menziarahi ayahnya. Kos rawatan ayahnya di hospital belum terbayar oleh ibunya. Ibunya kehabisan wang. Wang kiriman Ali amat diperlukan oleh ibunya. Sejak mendengar berita ayahnya itu, Ali terkenang akan nasib keluarganya. Ali berharap agar dia dibenarkan untuk bercuti. Okey, kalau kita tengok daripada soalan 1 ni lah, petikan soalan 1 ni lah, kita nampak yang ayat kata kerja pasif ini dia akan diiringi ataupun diikuti oleh kata sendi nama oleh. Okey? Yang ni ada. Selain itu, dia punya imbuhan. Imbuhan kata kerja pasif. Dikan, apitan dikan. Kean. Ni pun di Allah apa? Di-an. Di-kan. Okey, tengok. Dia ada pattern dia tahu. Jadi kalau dah faham pattern, kita senang untuk mengetahui morfologi ni lah. Jadi cikgu ada pernah send dah video morfologi khas kata-kata kerja ni. Bolehlah rujuk. Okey. Seterusnya, kita pergi pula kepada soalan kedua, iaitu baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat bersusunan songsang yang bergaris kepada ayat bersusunan biasa. Okey, kita tulis kat bawah ni lah. Kita baca dulu petikan. Hari Kebangsaan Malaysia disambut pada 31 Ogos setiap tahun. Untuk meningkatkan kesedaran rakyat tentang sejarah pembentukan Malaysia, sambutan Hari Kebangsaan merupakan satu daripada cara yang sangat efektif. Okey, kita normalkan balik. Kita buat ayat ni bersusunan biasa, iaitu sambutan Hari Kebangsaan. Sambutan Hari Kebangsaan merupakan satu cara yang sangat efektif untuk meningkatkan kesedaran rakyat tentang sejarah pembentukan Malaysia.
Seterusnya, didedahkan dengan pelbagai pengalaman yang menarik, murid melalui aktiviti pendidikan seperti pertandingan bercorak kemerdekaan, ceramah sejarah dan lawatan sambil belajar. Okey, sebelum tu cikgu lupa. Kita kena bagi tahu dulu. Macam mana nak kenal pasti ayat songsang? Macam mana nak ubah dia? Okey, pertama sekali kita tengok ayat 1 Untuk meningkatkan kesedaran rakyat tentang sejarah pembentukan Malaysia. Koma ini menandakan bahawa ayat seterusnya merupakan permulaan kepada ayat susunan biasa. Kebiasaannya lah. Okey, kita tengok ni pula. Didedahkan dengan pelbagai pengalaman yang menarik. Okey, didedahkan ini. Okey, kat sini pula dia berbeza sikit. Sebab apa? Sebab di sini subjeknya ayat ini didedahkan dengan pelbagai pengalaman yang menarik. Ayat ini dia menarik sikit sebab apa dan mungkin mengelirukan sikit sebab apa? Sebab kat ayat ini dia punya keyword tu satu je. Iaitu kat sini tiada subjek. Yelah, ayat songsang mestilah depan dia bukan subjek. Bukannya subjek kata nama, faham tak? Bukan tak ada subjek. Bukan kata nama. Okey, maafkan cikgu. Jadi, untuk ayat ini senang je. Didedahkan dengan pelbagai pengalaman yang menarik. Murid. Okey, murid ini merupakan subjek kepada ayat susunan biasa dalam ayat songsang yang kedua ini. Okey, jap cikgu tuliskan untuk korang. Nombor 2. Murid didedahkan dengan pelbagai pengalaman yang menarik melalui aktiviti pendidikan seperti pertandingan bercorak kemerdekaan, ceramah sejarah dan lawatan sambil belajar. Dan yang ketiga, untuk terus membangunkan negara, rakyat juga disuntik untuk dengan semangat patriotik. Okey, yang ni untuk terus membangunkan negara, rakyat juga disuntik dengan semangat patriotik. Jadi ni terbalikkan je. Rakyat juga disuntik dengan semangat patriotik untuk terus membangunkan negara seterusnya. Betul. Sorry, cikgu salah. Okey, seterusnya kita tengok soalan ketiga. Okey, soalan ketiga. Okey, soalan ketiga. Bahan-bahan di bawah mengandungi pelbagai kesalahan bahasa. Kenal pasti, senaraikan. Suruh kenal pasti dulu, senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan tersebut. Okey. Anda perlu menulis kesalahan-kesalahan yang dikenal pasti. Okey, dia cakap perlu menulis semula dan membuat pembetulannya. Tidak perlu menyalin bahan-bahan tersebut. Maksudnya tak payah salin ayat secara full. Okey, pada tahun 2025, awal-awal pun dah salah lah. Ketidaktentuan ekonomi. Ketidaktentuan ni ganti dengan cikgu guna warna lain lah. Macam sendu je asyik warna ni. Kita guna warna biru. Ketidaktentuan. Ejaan betul dia adalah rapat. Ni, rapat sahaja. Ekonomi global dijangka terus mencabar kestabilan serantau. Okey, cikgu tak nampak kesalahan dah. Polisi ekonomi Trump yang dikenali sebagai proteksionisme dijangka tercetus
gelombang baharu di dalam perang dagang antara AS dengan China. Okey, kesalahan yang kedua adalah pada perkataan tercetus. Bukannya tercetus, tetapi takkanlah tercetus tu tiba-tiba benda tercetus. Ni dia dah cakap dah, dijangka. Mencetuskan. Imbuhan salah. Mencetuskan gelombang baharu di dalam perang. Okey, dengan mengenakan sekatan, maafkan saya, bukan di dalam. Lagi satu, cikgu berperasan di dalam. Kalau di dalam, maksudnya akan ada ruang. Okey, akan ada ruang. Contoh di dalam bilik, ada ruang. Di dalam kotak pensel saya ada ruang. Okey, kalau di dalam perang, perang itu secara umum dia satu benda yang luas, tiada ruang. Jadi potonglah perkataan di. Okey, dengan mengenakan sekatan takrif. Takrif salah. Cikgu pula baca betul. Ejaan betul dia. Okey, ejaan betul dia adalah TARIF, tarif ya, yang lebih tinggi serta sekatan teknologi terhadap China. Kesan langsung daripada konflik ini melibatkan gangguan rantaian bekalan global. Okey. Salah di sini, rantaian itu telah pun membawa maksud jamak. Apabila menggunakan rantaian bekalan, ia memberi kesalahan tentang bahasa lewah. Menggunakan perkataan yang mengandungi jamak 2 kali. Okey, jadi pembetulannya boleh rantai bekalan atau bekalan. Okey, cikgu tak cukup ruang, jadi cikgu tulis macam ni lah. Korang tulislah secara elok-elok. Okey. Peningkatan kos perdagangan serta pengurangan permintaan ekspor dari rantau ASEAN. Malaysia yang ekonominya banyak bergantung pada ekspor perlu bersedia menghadapi tekanan ini dengan memperkukuhkan. Betul ke memperkukuhkan? Dekat sini ada 3 imbuhan. Ini merupakan satu kesalahan. Bukan memperkukuhkan, tapi memperkukuh. Okey, memperkukuh sahaja. Sektor ekonomi domestik. Dosmetik pula dah. Dosmetik ni salah. Yang betul adalah domestik. Betul, domestik. Domestik ni maksudnya ekonomi dalaman dan memperluas pasaran alternatif seperti Kesatuan Eropah dan Afrika. Domestik ni membawa maksud dalaman. Saja je lah untuk pengetahuan masing-masing. Okey. Kita tengok bahagian kedua pula. Cukai jualan tidak akan dikenakan ke atas barangan makanan utama rakyat. Bukan utama, tapi asas. Bahan makanan asas rakyat. Okey, perluasan skop SST secara progresif akan dilaksanakan berkuat kuasa, bukan rapat. Ia perlu dijarakkan. Berkuat, lepas tu baru kuasa. Okey, dia kena dijarakkan. Okey. Potongan cukai tambahan 50% kepada majikan yang memberikan cuti penjagaan tambahan berbayar sehingga 12 bulan untuk wanita kembali bekerja. Bukan kerja, tetapi bekerja. Bekerja. Okey. Cukai pendapatan dividends. Dividends bukan dividends, tetapi dividen sahaja. Dividen. Cukai minuman bergula mengalami peningkatan sebanyak 40 sen seliter. Okey, tiada masalah. Kerajaan akan meringankan tanggung. Tanggung apa tu? Salah. Yang betulnya adalah tanggungan. Tanggungan. Pembayar cukai OKU. Baik. Ini sahaja untuk video kali ini. Video seterusnya cikgu akan sambung perbincangan jawapan soalan 4, 5 dan juga 6.